Guys, kalau korang mencari rumah yang cantik dan flexible booking, belakang rumah Aiman ni memang sangat sesuai untuk korang. Yang berstatuskan leasehold Bumi Lot, ada 4 bilik, 3 bilik air yang berkeluasan 20x70, which is 1400 square feet. Siap ada auto gate lagi. So jom Aiman bawa korang view rumah ni. So guys, area car porch boleh memuatkan 2 biji kereta dan juga beberapa biji motor. Dan bahagian luar pula korang boleh tengok, boleh parking juga 2 biji kereta. So tak ada masalah kalau korang ada banyak kereta. So jom Aiman bawa korang masuk dalam rumah. Okey, jom kita tengok pula bahagian hall. Right, ni adalah hall dia. Kalau korang boleh tengok, hall ni, ini kawasan korang boleh letak sofa-sofa, and then sini pun korang boleh letak dining area lah, yang dining table yang boleh muatkan dalam 6 kerusi macam tu. Okey, so jom. Ini adalah bahagian dapur. Siap ada tabletop lagi, L shape, and then korang boleh tengok bawah ni ada satu bilik dan juga satu bilik air lah. Alright, korang boleh untuk bilik ni dia boleh muat single bedroom and sedikit wardrobe lah. Yang ni pula adalah toilet bahagian bawah. And yang paling best adalah rumah ni siap ada bahagian belakang lagi, lebih kurang 10 kaki. So belakang ni kalau korang tak nak buat apa-apa, korang boleh tambah je awning belakang and boleh lepak-lepak dah kat sini. Okay, so belakang ni pun siap ada fully tiles lagi. Alright, sampai belakang. And then settle bahagian bawah, kita terus pula tengok bahagian atas. Right, bahagian atas ni dia ada 3 bilik dan juga 2 bilik air lah. Dan ini adalah kawasan master bedroom. Semestinya dengan master bedroom ni dia akan include sekali dengan bilik air. Alright, ni ada bilik air. Dan ini adalah view daripada atas. Okay, korang boleh tengok, sangat wow. Jom kita proceed pula kepada bilik yang kedua. Bilik kedua ni korang boleh tengok, dia boleh muatkan satu single bed dan juga wardrobe. Dan dia ada sekali connect bilik air yang bersama lah dengan bilik yang ketiga. Okay, bilik ketiga ni pun boleh juga buat single bed dan juga wardrobe. Dan area sini adalah area hall kawasan atas. Okay, so sini boleh korang nak letak TV and sini sofa sikit untuk korang lepak-lepak dengan family korang. Okay, so kalau korang mencari rumah area Puncak Alam yang berdekatan dengan UiTM dan juga access highway, ini rumah yang terbaik untuk korang. Okay, so apa-apa pun korang boleh tekan link di bio ataupun terus swipe up.